Cuba bayangkan sekejap, ada sebuah kerajaan yang mengawal seluruh dunia kita, tapi langsung tak dapat dilihat. Hari ni kita nak bongkar rahsia kerajaan halimunan ini. Satu kuasa besar yang wujud di sekeliling kita dan ia malah di dalam badan kita sendiri. Kalau kita sebut pasal hidupan paling kuat, apa yang terlintas di fikiran? Mesti singa kan? Atau mungkin jerung di lautan yang besar, yang gagah. Tapi, macam mana kalau saya cakap, hidupan yang sebenarnya paling berkuasa di bumi ni teramatlah kecil. Kecil sangat, sampaikan berjuta-juta daripadanya boleh muat di hujung jari je. Bersedia? Jom kita tengok. Okey, jadi siapakah sebenarnya pemain-pemain utama dalam dunia mikroskopik ni? Jom kita kenal sikit dengan gergasi-gergasi kecil yang sebenarnya memerintah planet kita ni. Okey, yang pertama, kita ada protozoa. Anggap je dia ni macam haiwan bersel tunggal. Ada yang bergerak guna kaki palsu, macam amoeba tu. Ada pula yang guna bulu-bulu halus untuk berenang. Tapi yang paling menarik, ada spesies macam Acanthamoeba ni yang kemungkinan besar tengah syok berenang dalam air paip rumah kita sekarang ni. Nampak tak? Dunia halimunan ni memang dekat sangat dengan kita. Seterusnya, alga. Alga ni pula, kita boleh bayangkan dia macam tumbuhan versi mikroskopik. Dia buat makanan sendiri guna proses fotosintesis. Macam-macam saiz ada, dari yang cuma satu sel sampailah ke rumpai laut yang besar gedabak. Tapi, ini fakta paling gempak, phytoplankton, salah satu jenis alga, menghasilkan lebih banyak oksigen berbanding semua hutan hujan di dunia kalau kita gabungkan. Hebat kan? Lepas tu, kita ada kulat. Mereka lah pakar kita semula alam semula jadi yang sebenar. Dia dapat makanan dari benda hidup lain, sama ada sebagai parasit atau sebagai pengurai. Tugas dia sangat-sangat penting. Cuba fikirkan yeast yang buat roti kita kembang atau kulapuk yang bereputkan buah-buahan lama tu. Tanpa mereka, bayangkanlah, kita mungkin akan lemas dalam tibunan sisa organik. Dan yang terakhir, virus, si perampas genetik. Kenapa saya panggil perampas? Sebab dia ni tak betul-betul hidup. Dia tak boleh membiak sendiri. Jadi apa dia buat? Dia hijack sel lain, sel perumah, dan paksa sel tu jadi kilang untuk buat lagi banyak virus. Ringkas je badan dia, cuma bahan genetik yang dibalut dengan protein. Contohnya HIV dan juga bacteriophage, sejenis virus yang kerjanya memburu bakteria. Okey, kita dah kenal dah watak-watak utamanya, tapi mereka ni wujud macam tu je ke? Apa sebenarnya fungsi mereka? Nah, di sinilah ceritanya menjadi lebih menarik. Mereka bukan sekadar wujud, tapi merekalah enjin yang menggerakkan seluruh planet kita ini. Cuba tengok ni, ada dua peranan yang sangat penting. Sebelah kiri tu, fitoplankton. Dialah pengeluar. Dia buat makanan dan oksigen untuk lautan. Sebelah kanan pula, kulat. Dialah pengurai. Dia pulangkan balik nutrien dari benda-benda reput ke dalam tanah. Pengeluar dan pengurai. Dua-dua inilah yang memastikan enjin kehidupan di bumi sentiasa berjalan lancar. Dan ini adalah poin yang paling penting. Mereka bukan setakat jadi tukang sapu sampah alam. Tak, mereka ni sebenarnya pengurus yang mengawal kitaran unsur-unsur kimia yang paling penting untuk semua hidupan. Jom kita ambil kitar nitrogen sebagai contoh. Udara kita ni kan penuh dengan gas nitrogen. Tapi masalahnya, kita atau tumbuhan tak boleh guna nitrogen tu terus dari udara. Di sinilah bakteria datang jadi hero. Ada bakteria macam rhizobium dekat akar pokok, dia tolong tangkap nitrogen tu. Lepas tu, bakteria lain pula macam nitrobacter akan tukarkan nitrogen tu jadi bentuk yang tumbuhan boleh makan. Tanpa tarian mikrob yang kompleks ni, habislah rantai makanan kita. Jadi, selain jadi pengurus planet, mikrob ni juga suka berkawan. Mereka ada hubungan yang sangat rapat dengan hidupan lain, termasuklah kita. Ada hubungan yang baik, sama-sama untung, dan ada juga hubungan yang boleh membawa maut. Kita mulakan dengan yang gelap sikit, iaitu parasitisma. Senang cerita, ini hubungan yang tak adil. Satu pihak dapat untung, manakala satu pihak lagi merana. Contoh paling klasik dan paling menakutkan, malaria. Parasit protozoa plasmodium menumpang dalam nyamuk Anopheles. Bila nyamuk tu gigit kita, parasit tu masuk ke dalam darah, serang sel-sel badan dan boleh menyebabkan penyakit yang membawa maut. Nampak kan? Benda yang kita tak nampak dengan mata kasar boleh beri kesan yang begitu dahsyat. Tapi jangan risau, tak semua mikrob ni jahat. Ada juga yang baik, yang wujudkan hubungan saling menguntungkan. Kita panggil ini simbiosis. Ada dua jenis utama. Satu, ektosimbiosis. Maksudnya simbiosis di luar badan perumah. Contohnya macam kulat yang hidup pada akar pokok. Tolong pokok serap lebih banyak air. Lagi satu, endosimbiosis, iaitu simbiosis di dalam badan perumah. Contoh paling hebat, protozoa dalam perut anai-anai.
Anai-anai itu makan kayu, tapi protozoa inilah yang tolong hadamkan. Kerjasama yang mantap kan? Jadi, bila kita dah lihat semua ni, kita mula nampak gambaran besarnya. Dunia mikrob yang halimunan ini bukan sekadar benda-benda kecil yang terapung-apung di sekeliling kita. Mereka adalah asas, tapak dan fondasi untuk semua kehidupan di planet bumi. Jom kita rangkumkan sekejap. Mereka hasilkan oksigen untuk kita bernafas. Mereka kitar semula semua nutrien penting. Mereka jadi makanan paling asas dalam laut. Mereka boleh jadi kawan baik kita, boleh jadi musuh paling bahaya. Pendek kata, tanpa mereka, planet kita ini takkan wujud seperti yang kita kenal sekarang. Merekalah kuasa halimunan yang sebenarnya memerintah dunia. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba bayangkan, kalau esok, tiba-tiba, semua mikrob di dunia ini hilang. Lenyap begitu saja. Tiada lagi pengurai, tiada lagi penghasil oksigen dari laut, tiada lagi bakteria yang menangkap nitrogen. Apa agaknya akan jadi pada dunia kita? Fikir-fikirkanlah. Sebab sebenarnya, kita ini hidup di planet mereka. Kita cuma menumpang.